Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton setia podcast Bicara KKM, Bicara Sihat. Sama ada yang sedang menonton melalui rancangan YouTube ataupun saluran FB rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang. Kembali bersama saya Dr. Nur Ashikin Ibrahim atau Dr. N. Diam tak diam kita dah masuk episod keempat Bicara Podcast KKM Sihat ini, dan kita pada kali ini kita akan membicarakan satu topik yang saya rasa ramai yang akan begitu orang kata interested ataupun mereka mungkin akan nak melihat topik ini ya. InsyaAllah setia bersama kami, bersama saya Dr. N pada hari ini. Kita mulakan bahawa rakyat Malaysia dan juga makanan ya, rakyat Malaysia makanan berpisah tiada. Ya, dan ramai kalau kita lihat ya, kalau ada satu menu yang viral ataupun restoran ke ataupun kedai makan yang viral, terutama kita nak masuk kalau kita ada fasa cuti sekolah ya dan sebagainya, ramai yang akan sanggup datang jauh beratus batu ke kedai itu semata-mata untuk menikmati menu yang viral tersebut. Jadi antara yang tengah top sekarang yang kalau kita lihat di media sosial adalah hidangan ayam gepuk. Ayam gepuk yang pedas, yang amat menusuk kalbu kepada orang yang suka pedas lah. Mungkin orang yang tak suka pedas tak boleh menyelami dan mungkin tak boleh menghayati. Tetapi gepuk tu sendiri, pengertiannya bermaksud ayam gepuk ni dia dimasak secara digaulkan dengan ramuan-ramuan yang pedas, dan dalam pada kita mengejar apa yang kita nak katakan kepuasan dari segi taste, dari segi rasa lidah kita dan dari segi nak masuk ke dalam perut kita, adakah selamat? Adakah perut kita selamat daripada semua ini? Dan sebab itulah tajuk kita pada hari ini ya, tajuk yang sentap sikit, nama dia gepuk-gepuk juga. Kebersihan jangan lupa. Jadi pada hari ini saya bersama-sama di sebelah saya ini adalah seorang yang telah kita jemput secara khusus ya untuk membawakan mengupas tentang topik ini yang terutama menjaga perut. Kita tengok, kalau tengok pun nanti penonton akan tahu bahawa memang kita punya panel pada hari ini memang menjaga penampilan dan menjaga saya rasa keselamatan makanan di seluruh negara, keselamatan kita, macam mana kita rakyat untuk makan ya. Dan bersama kita adalah yang berusaha TS Muhammad Sukur bin Senapi. Selamat datang TS, dan iaitu pengarah bahagian pematuhan dan pembangunan industri Program Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM, panjang ataupun dalam short form dia BKKM. PKKM, Program Keselamatan Kualiti Makanan. Okey. So selamat datang ke Bicara Sihat. TS, saya boleh panggil TS ya. Okay. Tapi sebelum tu, saya rasa sebelum kita mula masuk dapur-dapur ni, TS, kita nak cakap pasal dapur lah, pergi masuk kedai makan lah, kedai di mana-mana. Saya nak tanya sikit lah juga. Selalu dekat KKM ni ramai orang tahu doktor, kan? Lepas tu KKM, Kementerian Kesihatan, doktor, nurse, siapa lagi, MA contohnya ya, even inspektor kesihatan. Tapi bila dikata TS, ada TS, kata TS tu apa? Yang saya banyak orang di luar sana mungkin tahu apa IR, kan, lagi saya tak TS, Tan Sri pun ada juga. Okey, saya serahkan TS untuk mungkin memulakan bicara kita pada hari ini. Okey, terima kasih Ustaz N atas kesempatan yang diberikan kepada saya lah secara pribadinya dan kepada Program Keselamatan Kualiti Makanan untuk sama-sama kita berbincang, berkongsi pandangan tentang aspek-aspek kebersihan makanan, terutamanya isu-isu yang viral sebegini lah. Tadi Dr. N ada tanya apa itu TS kan. Jadi ceritakan latar belakang sikit lah. Sedikit lah. Asasnya apabila Malaysian Technical Board, MBOD, dia untuk nak recognisekan certain profession sebagai professional technologies. Jadi salah satunya yang dimasukkan adalah teknologi makanan. Teknologi lah, teknologis makanan. Okey. Alright. Jadi kami di
spesifiknya di program keselamatan dan kualiti makanan kebanyakannya adalah proses of pegawai teknologi makanan. Jadi selain daripada kita melihat kepada pengawalan kepada aspek kesihatan awam, maksudnya dari segi penyakit-penyakit bawaan makanan, kita juga adalah untuk facilitate the trade. Dan kalau kita tengok dia punya skop kita lah, maksudnya kita akan cuba membantu pihak industri mematuhi dari segi kepatuhan kepada peraturan dan juga peningkatan kepada teknologi yang boleh ditambah baik dalam penghasilan makanan lah. Sebab kita tahu isu-isu makanan ni dia agak dynamic isu dia. Dan kita kena adpar jugalah tentang teknologi yang diguna pakai kan. Kalau kita tengok selain daripada penggunaan bahan kimia di dalam pengawitan prosesan, kita juga ada menggunakan teknologi yang agak simple yang agak digunakan sekarang ni, contohnya retort yang banyak digunakan bagi memanjangkan tempoh hayat makanan kan. Itu antara peranan yang kami boleh, yang PPKM yang memang laksanakan lah. Kalau kita tengok macam mana kalau kita tengok dari segi pecahan teknologi industri makanan di Malaysia ni, kita banyak lebih kurang separuh adalah di bawah daripada bukan industri-industri besar, industri industri kecil dan sederhana yang memerlukan banyak bimbingan teknikal daripada pegawai-pegawai teknikal. Jadi kami di program keselamatan kualiti makanan inilah akan cuba membantu membimbing dengan pelbagai cara industri di luar sana lah. Kita banyak topi lah Dr. Ann kita ni kadang-kadang kita jugalah regulator, kita juga adalah untuk facilitate. Kita di juga, lapangan juga TS juga turut terlibat. TS dah berapa tahun dah? TS cukup berapa tahun dah dekat dalam industri ni maksudnya. Ya, berapa tahun dah dalam servis. Saya sebelum ni pengalaman banyak di Makmal, Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan. Sebelum apabila bila dah senior ni dia banyak masuk ke dalam pengurusan. Iyalah. Sebelum datang ke Putrajaya ni saya di timbalan sebagai timbalan di Perlis dan juga di Penang. Belah utara lah, zon utara. Banyak utara lah. Terus datang orang ke sini. utara juga ni. Orang utara, tak apa. Itu asal dia lah. Okey. Maybe mungkin saya nak juga maksudnya saya boleh rangkumkan satu dengan pengalaman TS dalam PKKM dan juga bidang tugasnya amatlah luas lah. Jadi kalau saya dapat orang kata summarizekan tadi daripada penglibatan dengan industri sampailah maksudnya kedai makan, termasuk juga warung, semua yang kat tepi jalan tu sememangnya dia punya regulatory tu di bawah portfolio PPKM lah. Okey. Jadi sejak kebelakangan ni macam dekat media sosial kan kita banyak juga lihat bahawa banyak kes-kes maksudnya kes-kes kita boleh kata benda asing jadi dia campur tu jadi benda asing lah ya. Dalam makanan-makanan seperti kalau saya orang Johor, orang Jawa suka makan tempe. Lepas tu ada juga benda asing tu dijumpai dalam tempe. Adalah cerita-cerita yang saya ni lah. Jadi contohnya kedai-kedai makan yang artisan dia katakan. Tetapi ada juga yang tular di media sosial kerana saya tak nak sebutlah dia punya apa orang kata pencemaran tu oleh, saya selalu panggil dia Kak T. Kak T. Kak T. Saya agak penonton tahulah Kak T. Ataupun yang dia mencemarkan, tikus mencemarkan makanan. Dan selain tu ada juga macam report, pekerja tak basuh tangan. Dia kata macam tu kan. Jadi rakyat selalunya kita akan selalunya dia akan melihat kepada apa yang tindakan kerajaan buat, apa yang KKM buat, ataupun macam bila kita tutup, macam mana kaitannya macam kita nak tahu tutup kedai tu. Kadang-kadang kita nak pergi makan tengok kedai tu tutup kan. Jadi boleh mungkin TS huraikan macam mana benda tu, macam mana proses tu berlaku.
Okey, sebagaimana saya cakapkan tadi, Dan, dia dalam skop kita, dalam purview kita, kita akan cuba pantau satu, dari segi aspek memastikan kesihatan awam terpelihara lah, Terpelihara. dan juga tadi facility trade. Okey, untuk yang memastikan kita punya kesihatan awam terjaga tu, ada beberapa yang tindakan-tindakan yang kita rancang kan. Bukan hanya perkara enforcement tadi kan. Ya. Rutin yang kita buat ni, maksud dia kita akan buat pemeriksaan premis. Pemeriksaan premis, ada pelbagai premis kalau kita tengok kan, daripada proses, contoh dia macam daripada kilang lah kita kata kan. Ada yang kilang, ada yang proses penyediaan, ada yang proses penghidangan. So dia punya pemilihan tu macam random ke macam mana? Kita ada portion dia. Sebab kita pun manpower tak cukup. jadi kita akan buat by risk. Kalau sebenarnya yang term yang tepatnya adalah risk based approach. Risk based approach. Kita akan buat berdasarkan tu. Jadi kita akan tengok, kalau kita tengok dalam taburan premis, jenis-jenis premis tu, kalau kilang tu kita ada sistem digitalize lah, kita punya FOSIM dia panggil, Food Safety Information System. Kita ada yang Food Safety Information System. Okey, FOSIM. FOSIM. Dalam tu kita akan pastikan dia ada penasaran yang wajib bagi type of premise. Okey. Dia ada kilang, dia ada macam caterer, dia ada macam food serving, macam restoran, kafe, dan juga kita juga ada macam refer truck, bukan refer, ni kenderaan macam food truck. Food truck. Food truck. Selalu ada. Banyak kat saya punya tempat juga. Ada juga. Okey. Jadi itu pelbagai. Jadi kita tengok portion yang banyak sekarang ni yang katakan dalam FOSIM tu, lebih kurang dalam 10,000 kita kata kilang yang menghasilkan makanan. Lebih kurang dalam 200,000 kita tengok dalam kalau ikut term dalam FOSIM tu, dalam kalau kilang P1. Kalau P2 ni lebih kurang dalam 200,000. Lebih kurang P2 ni adalah kategori tadilah, kategori caterer, kafe. Caterer, kafe. Bukan caterer dalam P2. Okey. Kafe P3. Okey. Jadi dalam tu dia hampir sama je kan. Ya. Jadi P2 dengan P3 ni antara yang banyak lah. Jadi tadi apa yang kita bangkitkan tentang yang benda asing masuk dekat tempe lah, apa benda tu kan. Itu banyak di dalam P1, dalam kilang. Okey. Ada beberapa cara yang kita buat lah untuk memastikan tadi macam risk based approach yang kita buat tu. Risk based approach. Ada disebabkan oleh kekangan manpower ni, selalunya pendekatan kita sekarang ni kita buat dia panggil persijilan. Kita empowerkan through persijilan. Indirectly kita kata enforcement through certification lah. Enforcement tu ada akta ke? Ada. Akta yang saya tahulah, yang saya belajar masa postgrad tu, akta makanan. Ya, betul, akta makanan. Memang dia ni. Kalau di bawah akta makanan ni dia ada beberapa peraturan-peraturan di bawah dia lah. Jadi asas induk dia adalah akta makanan lah. Jadi penonton dia tak perlu tahu detail, dia cuma tahu memang ini memang kerja memang ada. Maksud pemantauan tu memang ada lah. Memang ada. Jadi macam tadi kita akan cuba semula mungkin untuk pastikan apa yang sepatut makanan yang disediakan tu adalah fit for human consumption. Okey. Jadi benda-benda yang tak sepatutnya berlaku tu kita akan cuba elak lah. Jadi sebab kita kalau letak yang perasan lah, kalau lately ni banyak dah anak-anak kita pun dah bercakap tentang logo Misty. Logo makanan selamat, tanggungjawab industri. Jadi kita akan pastikan empowerment tu diberi kepada pihak industri bagi memastikan makanan tu selamat, dihasilkan dalam keadaan yang selamat. Okey, maksudnya selamat untuk dimakan, selamat untuk dikonsum, tarikh luput semua bagailah. Semua. Itu kita letakkan empowerment kepada dia. Itu dalam tadi. Okey, yang kita bercakap tentang premis penyediaan, premis penghidangan, itu dekat kilang tu lah. Tadi kilang. Tempe tu walaupun kecil, bila once dihasilkan, dia consider di bawah kilang. Okey. Ada keperluan-keperluan di bawah akta yang menyatakan dia perlu kilang premis tu perlu
dihasilkan daripada premis yang mempunyai program jaminan keselamatan makanan. Dia kalau saya boleh equatekan kalau boleh equatekan lah, maksudnya bendasing ada benda yang memudaratkan, contohnya dalam makeup. Okay. Jadi yang tu regulatory dia lain pula kan, Aha. bahagian farmasi ke macam mana, tapi yang ini makanan, bendasing tu dalam makanan. Jadi benda tu memang jadi macam mana kalau katakan macam tu, macam mana tindakan tu diambil macam mana ni? Okey. TS. Betul. Selalunya dia datang pelbagai lah. Kalau selagi kita dapat buktikan memang ingredient dia ataupun bahan yang dijumpai itu bukan bahan makanan. Bukan bahan Jadi maksudnya kemungkinan itu adalah bahan asing lah. Yalah. Dia lah termaktub di bawah kesalahan di bawah akta dan peraturan lah. Okey. Dia mungkin ada ketiganya kalau bahan-bahan yang memudaratkan dia punya denda agak tinggi. Kena tu. Jadi maksud pendek kata tu kesalahan-kesalahan begitu secara directnya boleh dikenakan tindakan pendakwaan sebab kita tu terus di kes pendakwaan, dia terus dakwa dia tak ada compound dia yang sebab kesalahan yang perlu dikenakan tindakan oleh mahkamah. Ada yang boleh tak semua benda yang bukan, maksud saya ada sebahagian yang boleh ditawarkan compound dalam akta makanan. Kita tak bercakap lagi tentang peraturan kebersihan makanan. Kat situ lagi banyak yang boleh ditawarkan compound. Baik. So itulah. Itu antara pendekatan yang kita ambil lah. Jadi kita seboleh mungkin kita akan cuba meminimalkan enforcement. Pada kita bukan niat kita untuk nak menghukum. Sebab kita kalau boleh nak educate rakyat kita. Kita nak kalau boleh tu perubahan tu datang daripada dalam. Dia buat tu kerana dia sediakan makanan tu seolah-olah dia nak serve kepada family dia. Betul. Kita anggap begitu. Itu antara yang kita cuba terapkan. Mungkin Dr. N lebih mahir tentang behavioral insight. Kita nak cuba ke arah tu sebenarnya. Perubahan tingkah laku kan. Ada ketikanya memang tak nafikan kita terpaksa merotan. Betul. Tetapi kalau seboleh baik mungkin kita pun nak, sebab saya rasa macam rentetan tu TS, dia macam kalau kita jatuhkan tindakan mahkamah, memang kita akan menyusahkan orang tu, tapi orang tu pun macam hard lesson learn lah. Kan. Tetapi kalau sebenarnya macam tadi TS kata behavioral insight, macam mana kita nak pastikan perubahan tingkah laku supaya dia ada dalam dia punya tusuk kalbu tu, kita nak serve makanan kepada family kita. Betul. Takkan kita nak memudaratkan kan. Kita nak buat secara ala-balai kan. Betul. Itulah. Jadi saya punya berkait pada tu. Jadi tadi TS dah explain pasal compound, dah explain pasal tindakan kan. Jadi mungkin kepada kita punya pendengar podcast kita penonton kita nak tahu juga macam contoh kalau katakan kita masuk kedai, lepas tu kadang-kadang antara kita punya family ni, dia ada yang kata tak nak lah kedai ni grade B lah. Jarang kita nampak kedai grade C lah. Tak ada. Saya jarang nampak lah. Saya pergi dekat R&R, kebanyakan yang dekat, terutama kalau bukan nak promote mana-mana R&R kan, tapi salah satu R&R dalam perjalanan daripada utara pergi daripada selatan datang ke balik ke KL ni, dia ada semua dia grade A. Jadi grade A kita macam confident lah juga nak pergi kan grade A. Tapi adakah selama-lamanya dia grade A? Tu macam contoh bila macam mana kita tahu tu grade A, jadi bila pula kita nak pergi check pula supaya dia memang maintain grade A? Ada tak macam sekali-sekala dia boleh, kalau katakan kita dia periksa tiba-tiba macam kantoi lah, lantai pun tak hari tu lah pula lantai pula kotor ke apa benda kan. Adakah benda tu boleh ditarik balik ataupun macam mana kita nak, dia punya proses tu macam mana TS? Okey, sebelum tu saya kena clearkan dulu. Kalau sistem penggradean premis makanan ni sebenarnya di bawah kuasa PBT. Bukan under KKM bawah kuasa PBT Tetapi kita tahu ada pelbagai PBT dengan pelbagai kemampuan.
Jadi maksud dia Mm-mm. ada PBT yang mampu melakukan A to Z kesemuanya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi boleh katakan saya kata hampir separuh lagi lah. Mm-mm. Mm-mm. PBT masih rely kepada kesihatan, Kementerian Kesihatan. bagi melakukan pemeriksaan premis makanan. Ya. Jadi apa yang kita buat adalah kita berkongsi maklumat tentang pemeriksaan dan data-data itu akan digunakan oleh PBT untuk pengeredahan. Tetapi kita di program keselamatan dan kualiti makanan kita ada satu Skim saya pun pernah dengar je skim okay. pengeredan ke skim apa? Okey, BES. Okey. BES ni adalah BES, satu BES. persijilan yang kita bagi kepada premis penyediaan makan apa nama ni? Premis makanan. Premis makanan. Okey. Yang mematuhi keperluan aspek keselamatan makanan dan juga dia ada konsep kendiri kat situ. Kita ada kelainan sikit kat situ. That's why kita lately ni banyak kita cuba approach premis ni untuk mendapatkan BES. Sebab markah BES selalunya dia akan pastikan melebihi 86% baru dia akan dapat BES. Okey. Tapi tak apa, kita hampir sama aja dia punya pendekatan yang kita ambil. Okey, macam Dr. Ann tadi kalau A kan, sama juga. Sebab kalau A dia markah dia bukan statik, dia memang bila pemeriksaan baru dilakukan dan jika ada pengurangan di dalam atau demerit markah tu tinggi, memang dia akan terdedah kepada tadi macam contoh penggantungan kah ataupun dia tarik balik pun ada. Jadi tarik balik. Dia tarik balik tu maksudnya dia tarik balik A tu. Lepas tu dia jadi apa? B. Dia bukan dia jatuh grade, betul. Betul dia jatuh grade lah. Dia jatuh grade. Dia automatik jatuh grade pada B lah. Takut terlalunya. Takut dia tutup lah. Okey, ada ketikanya sampai ke tahap bila dia terlalu compromise, boleh jadi sampai ke tahap C ataupun dia. Okey. Tapi itulah kita memang tak nampak C tu sebab tak nampak sebab memang pihak saya rasa kalau saya owner premis makanan nak letak C tu saya segan dah. Dia takkan pamerkan lah. Tidak akan pamerkan, ya, betul. Apa yang Dr. Ann cakap tadi tadi di R&R kan, kita dah buat satu collaboration dengan PLUS selalunya. Jadi maksud dia itu memang kita ada empowerment dengan PLUS. Kita akan pastikan kalau boleh tu setiap stall tu bukan stall, kita panggil dia punya R&R tu, R&R tu. Dia akan dibestkan. Sekarang ni kita tengah bergerak dengan PLUS. Saya rasa banyak dah R&R yang komit. Dan kalau kita tengok empowerment kita bagi kepada pihak PLUS dengan kriteria-kriteria yang kita decide. Jadi bagi-bagi macam authority yang agensi-agensi yang ada keupayaan tu. Kan? Itu ada pendekatan-pendekatan sekarang yang kita buat lah. Betul. Jadi lebih mudah kan, sebab dia ada manpower yang boleh buat dan dia ada kriteria yang dia decide. That's why kalau kita tengok premis makanan di R&R kebanyakan pada tahap yang agak tinggi. Ini kita tak nafikan. Okey. Jadi isu dia adalah lebih kepada kita bercakap sekarang ni lah premis-premis yang di luar sana, di luar daripada ni. Di luar yang kita rasa contoh tadi yang kita bangkitkan isu-isu yang tengah viral sekarang. Ya, betul. Gepuk-gepuk itulah, kan. Gepuk juga. Kebersihan tu. Okey. Kita patah balik kepada gepuk ni. Kalau kita tengok kita tak nafikan memang masyarakat benda-benda beginilah, benda yang dia takut dia tertinggal daripada menu yang viral. Dia takut dia bukan dalam sebahagian circle tu. Betul. Kan? Dia macam ada FOMO tau, fear of missing out. Macam tu. Jadi sekarang ni macam TM cakap tadi tengah viral benda ni kan, dan boleh katakan anak-anak muda memang suka benda ni. Dan kita pun dewasa pun kadang-kadang bila anak-anak makan kita pun terpaksa makan sekali. Yelah, sebab kan kita anak semua sayang anak kan, ikut nak mak bapak nak pergi makan kedai, dia tanya anak dulu nak makan apa kan. Itu akan menentukan. Ya. Okey. Jadi apabila ada permintaan yang tinggi, kadang-kadang kita compromise dari segi kebersihan dan keselamatan. Ya. Ini yang kita risau kan.
sepatutnya premis-premis yang menjadi tumpuan sebegini dia kena anticipate. Apabila bertambahnya jumlah pelanggan dengan kemampuan pekerja yang dikekalkan sebegitu, sedangkan jumlah layanan tu makin meningkat. Demand makin tinggi. Jadi dia tak boleh maintain dia punya kualiti. Itu yang kita risau. Jadi pada permulaan dia memang nampak elok, nampak okey. Tapi kalau kita bukan robot, kita makin deteriorate kita punya performance kita. That's why kita perlukan mata-mata daripada luar juga, tuan-puan, sebab kami tuan-tuan cakaplah di program keselamatan dan kualiti makanan ni bukan sepanjang masa akan ada di sini, kan? Jadi banyak lagi kerja nak kena buat. Betul. Jadi kita haraplah kalaulah ada apa-apa isu yang boleh dipanjangkan kepada kita, panjangkan, tak ada masalah. Dan ini adalah very targeted ataupun kita kata risk-based approach juga, kan? Ada risk kat situ. Dia ada risiko, lepas tu dia ada orang kena pasti. Dan targeted kepada enforcement kita untuk nak mempermudahkan. Dan kita harap dengan kita bagi teguran nanti, kita bagi tindakan pembetulan nanti, premis-premis yang kita kena pasti itu akan berubah, kita harap. Dan itulah kita, dan benda-benda macam ni dia akan ada tindak susul lah daripada pihak pihak owner tu, bagi pastikan pelanggan tu dia bayar memang berdasarkan kualiti yang sepatutnya dia dapat, dengan keselamatan makanan dia tu terjamin, kita harap tu. Okey, TS, since tadi TS masuk bab yang orang kata kalau ada macam mengharap bahawa komuniti dan juga rakyat di luar sana menjadi mata-mata lah. Dia jadi macam kalau saya boleh cyber trooper lah. Okay. Jadi kalau ada isu boleh maklumkan kepada ni. Jadi selalunya macam ni lah. Selalunya kadang-kadang apa yang berlaku di luar sana, sebelum saya masuk kepada isu-isu yang lebih berat, saya nak tanya tentang keracunan makanan tadi. Tapi bila dah masuk bab tu, kita pergi bab tu dululah. Okay. Selalunya katakanlah ada, contohlah katakanlah saya masuk satu kedai kek, katakan kedai kek kan, dia tunjuk kek kan. Tiba-tiba saya tengok, saya nak beli, tengok ada lalat lah dalam tu, terbang-terbang, ataupun adalah macam binatang kecil-kecil kan, terbang-terbang. Kadang-kadang bila kita tengok dekat ayam, kedai manalah, kedai-kedai makanan, nasi lah, ayam, ada pula lipas pula tepi-tepi tu kan. Jadi kadang-kadang kita punya rakyat ni, ataupun yalah kita punya pengguna ni, dia ambil video. Dia ambil video, lepas tu dia hantar, dia post viral. Jangan datang kedai ni kan. Jadi kita faham bahawa benda tu untuk bukan kata mencegah, dia nak membantulah orang lain, katakan neighbor dia keliling tu, jangan datang kedai ni. Tapi cara tu saya rasa apakah cara yang betul sebenarnya? Macam mana sepatutnya? Adakah dia ambil video tu, simpan, tapi sekarang ni dia pergi viral, kata buat TikTok pula. Kau tahu tak ni duduk belakang pula. Kau tahu aku datang kat kedai ni sekarang kan. Jadi benda tu satu adalah mungkin dia akan emosi lah. Kalau saya buat mental kan. Jadi memanglah emosi orang yang nak pergi makan kedai tu akan terganggu. Orang yang dah pergi makan kedai tu akan macam, aku makan lipas ke? Aku makan ni ke kan? Aku makan benda tercemar ke? Dan di samping itu juga kepada pemilik kedai ataupun pekerja kedai tu sendirilah. Kadang-kadang mereka sendiri akan distigmakan. Jadi apakah pandangan TS dan bagaimana kita nak menangani ini secara berhemah? Maksudnya apa nasihat kita kepada mereka yang jumpa benda-benda macam ni? Apa tindakan yang sebetulnya patut diambil? Yes. Kalau kita tengok, kalau kita jumpa benda-benda begitu, sepatutnya secepatnya kita akan terus kepada owner tu. Kita cakap, kita cakap gini-begini kan, saya nampak begini-begini. Dan ada yang kesalahan-kesalahan yang kita dapat kesan tu boleh dibetulkan begitu. Tetapi kalau kita tengok kesalahan ni macam terlalu kompleks. Macam kalau kita tegur ni, mungkin saya pun akan dapat ada kemungkinan saya tak berapa selesa di situ kan.
Macam kita tegur orang isap rokok juga. Nanti betul. boleh bergaduh. Okey, kan? jadi lebih baik kalau ni dapatkan maklumat tu, dapatkan bukti-bukti gambar tu, Ya. paling baiknya kita sispakan. Oh, sispakan. Oh, sispakan. Okey. Ayat sispa banyak orang tak suka. Sispakan. Okey, kita masukkan Kita dalam masukkan dalam portal aduan lah. portal aduan. Okey. Alright. Cuma kami di program keselamatan dan kualiti makanan ada juga kemudahan untuk di WhatsApp. Kalau TN ni. Ya, ada WhatsApp WhatsApp group. Kalau saya boleh ingat nombornya 012 848 4378. 78. Okey. Jadi boleh saja. So para penonton ingat sama ada boleh buat, janganlah terus-terus pergi viralkan kan dulu, tapi usahakan mungkin kadang-kadang benda tu adalah secara macam nak cakap dia bukan tak ada siapa yang nak lipas ke ataupun orang kata lalat ke duduk dalam tempat dia kan, tetapi mungkin itulah macam TS kata boleh mengadu secara WhatsApp. Boleh terus juga itu. WhatsApp. Satu lagi. Sebab apa? Apabila kita viralkan kadang-kadang tu bukan kita nak menghalang, kadang-kadang itu hak masing-masing kan. Betul. Tetapi kadang-kadang bukti tu tak sempat dengan kami lagi. Kadang-kadang tu kan tak sempat dengan kami dia dah telah diviralkan, jadi nanti KKM kena jawab. Penat TS tak tidur tau. Kalau seboleh mungkin begitu, kalau kita kan cuba respon secepat yang mungkin dalam apa-apa media yang dipanjangkan kepada kita, dengan harapan kita betulkan nanti kesalahan tu. Tapi kalau berulang kita tegur pun dia tak melakukan tindakan ataupun dia memang jenis yang sukar di menerima teguran, itu Tuan Puan ada beberapa option yang Tuan Puan nak ambil lah, terpulang lah itu kata Tuan Puan punya budi bicara macam mana nak buat lah. TS nak tanya, macam sekarang TS kat sini dekat Putrajaya, banyak pegawai-pegawai juga kat Putrajaya, tapi katakanlah benda tu berlaku dekat kawasan katakanlah Pangkalan Hulu katakan. Jadi dekat bawah tu siapa yang kita boleh dekat bawah tu dekat lapangan. Kalau kita tengok dia ada pelbagai. Kadang-kadang macam saya cakap tadi ada tak sempat habis tadi kan. Kita ada CISPA, kita ada WhatsApp. Kita juga boleh buat telefon direct kepada pejabat kesihatan terhampir. Pejabat kesihatan daerah terhampir. Contoh So ada tiga lah tadi. Tadi kalau Pangkalan Hulu, kalau tak nak menggunakan yang tadi tu, tak nak CISPA, tak nak WhatsApp, boleh je call. Telefon dekat PKD. Ataupun pergi direct kepada pejabat pun boleh. Pejabat kesihatan daerah tu boleh laporkan. Yes, terutama yang paling hampir yang paling hampir. Sebab kita ada di semua lokaliti terkecil kita di pejabat kesihatan kita akan ada unit-unit bahagian unit keselamatan dan kualiti makanan yang akan memastikan aduan-aduan Tuan Puan juga akan dilayan lah. Aduan dilayan, tapi ingat jangan mengadu secara palsu lah. Betul. Kalau palsu yang tidak berasas kadang-kadang tu yang kita kata tak pasti, jangan kongsi. Itu penting. Janganlah kita sebab kita marah orang kedai tu, lepas tu kita pula kenakan dia pula. Nampak satu benda je kita terus viralkan. Kalau boleh tak begitulah, sebab kita nak mengurangkan kepenatan lah pegawai-pegawai kita di KKM ni, macam turun-turun nak siasat tiba-tiba tak berasas kan. Jadi tu pun satu jugalah. Satu lagi Dr. M, saya dapati mungkin ada pelbagai isu sebelum ni lah. Kadang-kadang dia viral tanpa dinyatakan lokasi. Kadang-kadang pening kami nak cuba trace dia punya lokasi mana ni kan. Sedangkan kita nak jawab ni kesihatan semua tak ambil tindakan semua ni. Masya-Allah, kita tak nafikan, kita cuba seboleh mungkin, tapi kita bukan sepanjang masa kita ada di situ. Kalau Tuan Puan ada maklumat, bagi maklumat exact, maklumat lokasi, maklumat premis, insya-Allah kita tak akan menafikan hak Tuan Puan untuk maklumkan kepada kita lah kan. Kita akan cuba. Itu input yang penting kepada kita. Selalunya kita akan cubalah. Jangan, selalunya orang ni kadang-kadang dia nak mengadu, tapi dia nak buat komplain, tetapi dia tidak mahu nama terkeluar. Kadang-kadang ada juga anonymous pun ada. Tapi saya rasa kalau maklumat tu sahih dan maklumat tu tepat, atau bagilah maklumat yang cukup
untuk pegawai TS untuk nak turun menyiasat lah. Betul. Pegawai di program keselamatan dan kualiti Betul. makanan lah untuk nak menyiasat. Dan itu satulah di mana tadi TS dah beritahu macam mana nak ni kan. Saya rasa banyak lagi isu-isu yang kita boleh kupas. Antaranya satu lagi yang saya nak masuk kepada satu fasa yang seterusnya tu adalah macam contoh okey. Sekarang ni katakanlah kita ramai ni musim nanti ujung-ujung tahun ni ke pertengahan tahun ni ramai orang nak menyambut menantu. Oh, okey. Menyambut menantu. Jadi tekak masing-masing kan TS. Jadi kadang-kadang caterer lah kita. Itulah sebab kita tidak ada, saya tak pasti tapi saya mungkin TS boleh jelaskan macam nak memilih caterer tu bukan di bawah. Maksudnya katakanlah saya ni mak pengantin, saya nak pilih caterer tu, saya tahu bahawa caterer tu dia okey lah sebab by mouth kan orang ni. Tetapi kita pun tak tahu tiba-tiba bila kita makan tiba-tiba isu keracunan makanan berlaku. Contohnya katakan kita pergi buat ada orang buat sekarang ni usia 5, dia macam ni lah. Usia 50 tahun dah senja-senja pun buat birthday party juga. Okay. Jadi panggil kan. Jadi panggil caterer. Tiba-tiba lepas tu kena keracunan makanan. Lepas tu report tu datang. Saya pernah tengok sebab saya pernah bertugas juga di CPRC semasa saya kita jadi macam untuk nak kena buat meeting petang-petang kan, dan kita dapat tempat ni ada keracunan makanan, tempat ni ada keracunan makanan kan. Kat situ macam mana kita nak apakah bila keracunan makanan dekat yang saya faham lah, pegawai dekat daerah dia akan menyiasat ikut mana daerah tu. Jadi dia akan hantar report. Tapi kat situ TS macam mana peranan PKKM tu di situ? Ada peranan ke? Sebab saya rasa memang besar peranan kat situ. Okey, kalau kita tengok macam tadi saya cakap tadi kan yang through empowerment yang kita bagi, tadi kilang betul. Kita bagi ada mesti kan. Betul. Kalau untuk macam premis-premis lain, kita juga ada persijilan sebenarnya. Contoh dia macam catering, kita ada persijilan yang kita keluarkan, Trust My Catering. Okey. Kita juga ada BEST tadi kan, bersih dan sihat. Bersih dan sihat. Kita ada juga home based food. Okey. Kalau macam catering, kita syorkan. Sekurang-kurangnya pengguna boleh tanya aja pun tak ada masalah. Ada apa-apa persijilan Kementerian Kesihatan ke? Okey je, tak ada masalah. Sebab apa? Sekarang ni. Bermula pada tahun 2025. Tahun lepas. Dan sekarang dia panggil, kita buat rintis satu dengan MOF, dengan Kementerian Kewangan, di mana semua pembekalan makanan di tahun lepas adalah di Putrajaya dan di KL dan Putrajaya. Semua premis kementerian di bawah government punya lah, di bawah kerajaan punya. Perlu bagi pembekalan makanan mesti mendapat caterer tu ataupun pembekal makanan tu mesti mendapat persijilan daripada Kementerian Kesihatan. Ada 3. Dia wajib Dia wajib. Kalau tidak tak boleh bayar. Okey, baik. Untuk rintis 2 daripada 2026 ni, kita tambah lagi ada 5 negeri, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, KL masih masuk dan Labuan. Kita besarkan. Jadi maksud dia, saya nak bercakap ni, pool of caterer yang terlibat dengan ni dah makin banyak. Jadi katakanlah Doktor atau kawan-kawan pendengar di luar sana yang cadang nak mengadakan majlis. Senang je. Cari je lah. Kurang-kurangnya dapatkan list mana caterer-caterer yang mendapat persijilan KKM. Boleh ada yang boleh. tu Dalam dekat kita ada dalam list dalam website kita yang kita boleh dapatkan. Pergi ke website Program Keselamatan dan Kualiti Makanan. Saya rasa type tu boleh dapat je website tu kan, tak ada isu. Jadi senang. Sekurang-kurangnya kita, sebab kita macam Dr. Ann cakap lah, kita dengar daripada mulut ke mulut. Betul. Tetapi kita tak tahu bagaimana keadaan dia sediakan makanan. Adakah kadang-kadang tu caterer kita kata makan sedap, tak ada masalah, memang sedap betul. Betul. Tetapi mungkin waktu tu dia buat untuk
500 pack. Tetapi Tiba-tiba dia minta untuk 1,200. ataupun 1,200 atau 2,000. Tu dia. Dia tak tambah pun manpower dia. Ya. Dia akan compromise. Tuan percaya tak? Dia akan Percaya. compromise dari segi. Sebab rejim masa dia tu kadang-kadang disebabkan oleh suntuk masa tu. Dia masak awal. Okey. Jadi bila time orang kata dah makan tu, mungkin lepas 2 jam tu dah makanan tu dah macam nak basi. Okey. Tu bahaya juga ya. Itu yang kita nampak. Kalau kita diberi apa nama tu? Bukan, maksudnya kalau caterer-caterer yang telah dalam loop kita, insya-Allah saya rasa benda tu Selamatlah. boleh diminimalkan lah, Dr. Ya, betul. Itu antara peranan yang kita cuba bantulah pihak pengguna di luar lah. Jadi pengguna ada kata that capacity ataupun orang kata boleh melihat dekat website tu untuk nak memilih caterer dan jangan hanya dengar daripada mulut ke mulut. Kadang-kadang kita ni pun yelah, kita human ni TS, kita nak menolong kadang-kadang kan. Jadi kita menolong. Saya pernah lah adalah pengalaman, kadang-kadang ada orang tu dia nak menolong, tapi bila dia suruh orang tu dia tidak ada suntikan typhoid pun. Jadi dia mengendalikan makanan. Lepas tu bila berlakunya kita tak nak nanti lepas majlis lahir ke majlis orang kata potong jambul ke kan, bila kita ambil caterer tu, walaupun dalam situasi katakanlah invite 500 orang, tiba-tiba end up dekat ward kecemasan. Kita tak nak lah macam tu kalau sebolehnya lah. Jadi saya rasa penerangan TS tadi memang amat jelas lah. Satu lagi kalau saya boleh tambah. Boleh tambah okay, TS. Contoh dia. Ada je yang katakan tadi, kata Dr. N kata nak ambil yang dalam kuantiti 500 kan, itu mungkin caterer lah kita kata. Caterer, ya, betul. Ada juga yang katakan kuantiti yang kecil, katakan dia majlis tahlil, dia buat sikit je, 50 orang katakan. Ada yang boleh kita dapatkan daripada pembekal-pembekal yang mendapat pensijilan KKM tu. Home base. Ada. Dia memang dia menggunakan dapur di rumah tapi dia disediakan. Kita akan pastikan pengusaha ni dia dapat latihan dan dia dapat suntikan latihan. Lepas tu kita akan bukan dia tak sijil, dia panggil penyenaraian. Dia sedikit inilah, sebab home base ni dia agak special sikit. Tapi maksud dia di dalam loop kita. So dia boleh masak untuk katakan 100 orang, 50 orang, sikit 50 lah, 50 orang. Pada kuantiti yang kecil. Sebab dia menggunakan dapur yang dia masak juga untuk family dia. Ya, betul. Jadi dia bukan dalam skala yang industri lah. Macam contoh saya ambil yang pengalaman saya lah TS, dekat masjid lah. Masjid. Kita kan kadang-kadang kalau masjid tu dia buat buka untuk katakan buka puasa kan. Mungkin kita besar lah, tapi kadang-kadang dia nak contohnya makan, katakan buat majlis perpisahan contohnya kan, dia buat kat masjid tu untuk anggota dia. Tapi yang masak tu saat ni Ajah ni tolong, Ajah Haji contoh lah kan. Tapi kalau dah selalu sangat, saya rasa mungkin kita boleh nasihatkan mereka dapatkan latihan ini, suntikan ini, sebab mereka selalu. Mungkin ramai tak tahu tu je. Ni TS, sorry. So saya ingat benda tu kita boleh didik masyarakat dan pengguna. Kalau seboleh mungkin lah. Sebab kita dah, kalau macam contoh tadi, best kita ada lebih kurang 16,000 lebih premis yang dah telah di-best kan. Kalau trust market banyak maksud dia banyak. Pull off tu banyak dah kan. Jadi kita boleh pilih. Cuma kita nak tak nak. Sekarang ni kita dah ada kuasa sebagai pengguna, sepatutnya kita sebab betul lah ada agensi yang tolong kita memantau bagaimana makanan tu disediakan. Kenapa kita tak guna? Betul. Kenapa kita tak guna benda tu? Betul. Jadi bila nanti daripada mulut ke mulut pun dia akan cakap, dah dapat ke persijilan ataupun kurang penyenaraian. Betul. Kan? Kita mengharapkan benda tu. Kalau ada ni senang lah nak bekal kat sini boleh. Betul. Saya rasa kan TS ramai yang juga, saya pun mungkin ini cerita baru untuk saya lah. Kita pun selalu buat caterer kan, kadang-kadang kita tak adalah nak tanya sangat, cuma kita tahu dia ni memang selalu buat majlis kahwin lah. Caterer ni memang dah biasa, dah ada, cuma kita tak pergi secara mendalam kadang-kadang. So hari ni saya rasa amat bertuah kita ada TS suka dengan kita untuk nak explain pada kita
para pendengar setia podcast ya, untuk bagaimana kita nak menjadi seorang pengguna yang bijak. Betul. Bijak dari segi pemilihan caterer, dari segi pemilihan tempat makan dan Betul. sebagainya. Dan okey. kita menggunakan hak kita, Dr. Hak kan? kita, Betul. hak kita. So itu kata tepuk dada, tanya selera. Apa yang kita nak sebenarnya, Betul. kan? Mungkin satu lagi kan TS yang saya minta TS nak cover lah dalam kita punya podcast hari ni. Kan kita ada macam mana asas, kita banyak melihat kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi kat sini macam mana kita expect, kita nak pastikan keselamatan makanan tu, apa kita punya how do I say, dia punya prinsip asas ataupun what do you call the key elements, mungkin itulah of the preparation of safe food lah. Oh, okey. Yang tu memang bidang TS kan, yang tu. Betul. Sebab kalau kita tengok mendidik ni, memang kalau kita tengok pengendali makanan tu, memang kita akan pastikan sebelum dia mengendali makanan, dia kena dilatih. Okey. Latihan pengendali makanan tu. Lepas tu suntikan tadi kan. Latih, suntik. Itu wajib. Suntik apa benda yang kena suntik? Typhoid je. Ada sebagai orang tak tahu. Orang kata suntik apa? Vaksin? Typhoid. Typhoid. Kena suntik lah. Sebab dia akan menghalang daripada seseorang tu transmit penyakit typhoid tu lah. Okay, fine. Alright. Jadi, dalam modul-modul latihan yang kita berikan tu, ada pelbagai tu kan. Baik. Salah satu dia yang Dr. M bangkitkan tadi, apa yang pendekatan yang WHO cuba highlightkan. Macam WHO yang terkini, dia highlightkan ada 5 benda tu lah. Kebersihan diri, dia kata untuk asingkan bahan mentah, masak dengan betul, simpan pada suhu selamat, guna air yang selamat, air yang selamat semula. Itu asas dia. Jadi kalau kita bawa dengan pengendali makanan pun, ini antara isu yang kita bangkitkan. 5 perkara tu lah. 5 perkara yang baik. tu, tadi kan? tu. Tapi kadang-kadang dalam konteks Malaysia ni kita tambah macam konsep yang kita guna, kita juga pastikan dalam rantaian dia tu kita tambah lagi, pilihlah makanan yang ada persediaan Kementerian Kesihatan. Betul dia. Kita tambah. Maksud dia lepas tu lebih pada amalan dia, kan. Jadi benda-benda macam ni kita akan garapkan dalam bentuk macam mana kita nak memastikan berdasarkan keperluan lokal kita cover semua benda tu. Tapi asas kepada yang Dr. M bangkitkan tadi, WHO punya guideline tu kita patuhi dah. Kita dah ambil dah. Dan kita tambah lagi dengan keperluan kita sendiri lah. Kita. Jadi okey, sambung lagi kalau ada apa-apa ni yang TS nak tambah. Kalau kita tengok apa lagi yang kita highlightkan, itulah macam saya cakap tadi, dia lebih kepada bagaimana kita nak singgulkan, kita nak nudging, kita nak senggol lah, macam kita itulah. nak dalam behavior insight tu kan. Insight tu. Itu yang banyak. Kita nak nudge mereka. Itu antara beberapa yang kita juga tambah baik di dalam memastikan input tentang keselamatan makanan kepada pengendali dan juga pengguna. Itu yang penting. Kita tingkatkan. Itu antara apa yang kita buat. Jadi kalau boleh kita rangkum, kita ulang balik lah mungkin ya. Kita satu, kita basuh tangan. Dua, kita kena masak kebersihan diri lah. Basuh tangan kan, janganlah orang kata kita pergi cebok-cebok lepas tu tak basuh tangan, lepas tu nak pergi sedia makan kan. Sebab yang kedua mungkin masak dengan betul lah. Kena cook betul-betul ya. That means kita macam kena masak sampai ke dalam. Sebab kadang-kadang TS saya pun tak pastikan bila kita pergi kedai kan, kadang bila kita makan kan, bila kita ada yang macam ayam goreng katakanlah lepas tu tiba-tiba kita makan rasa macam tak masak lah. Kan ada pernah lagi juga ada betul, macam 1-2 lepas tu tak masak kan. Jadi yang tu satulah. Yang ketiga mungkin tadi TS kalau saya masih ingat, simpan di suhu yang betul. Suhu yang betul. Lepas tu air pun kena
air yang selamat lah. Ya, betul. Air selamat. Air selamat ni dia macam mana TS? Dia supposedly kalau di Malaysia ni sepatutnya tak ada masalah sangat lah. Ya, Tapi ada juga yang terputus bekalan, yang boring kan kadang-kadang. Sebab itu tak boring, normally dia tak chlorinated kan. Okey, tak tapi klorin. jadi kadang-kadang yang klorin pun cara kita buat piping tu ada. Itu yang boleh masuk Kalau benda lain. kadang-kadang bila kita tengok di premis makanan, daripada tempat ke tempat yang lain, kadang-kadang dia bypass ke longkang. Kalau Dr. M perasan lah kan. So, itu apa yang kita dapat. Dia akan lalu ke dalam longkang yang besar kadang-kadang. Sebab dia tak Dia mau. masuk balik. Dia masuk balik ke atas. Allahu Akbar. Okey. Tetapi dia assume kata benda tu tak ada masalah. Tapi kalau ada micro leak satu kan. Micro leak di dalam pipe tu, dia akan menyebabkan air yang tercemar tu masuk dalam air yang dah terawat. Bukan air tak terawat. Air tu air terawat, tetapi disebabkan oleh cara piping tu. Dia nak mudah kan, dia tak ambil plumber yang ni, dia lay dalam tu. And then banyak kes-kes macam ni yang kita tegur. Kita jumpa. Benda-benda macam tu yang kita pastikan benda tu dia faham. Kita cakap dia faham lah. Kata benda tu mudarat dia begitu. Itu antara yang real issue yang kita jumpa di dalam lapangan lah. Dia nak mudah. Dia nak senang. Dia Dia lay dalam longkang, dia terus sampai ke sana. I see. Kadang-kadang tempat-tempat yang kita tengok tu tak perasan Ya, kan, kadang-kadang tempat-tempat bila ditambah. Saya kadang-kadang tengok tu 999. Betul. Macam tu kan. Isu-isu Jadi macam tu. banyak yang selain daripada pergi penguatkuasaan, saya nampak pemakanan lah, pergi premis, check. Lepas tu belakang tu ada dia orang basuh tempat simpan bahan mentah sama dengan tempat basuh pinggan. Contoh tu lah. Itu yang kita nampak lah. Itulah, walaupun kita dah bagi pelbagai input macam ni, kadang-kadang kita bagi setakat mana kita punya education ni. Rasanya kalau educated kan semua orang. tadi dia ada syarat wajib yang kita pastikan dia adalah pengendali makanan perlu dilatih. Tetapi kadang-kadang kita kena ketemu hakikat. Kebanyakan pengendali-pengendali yang berada dekat premis-premis makanan di Malaysia ni adalah foreigner. Okay. Tak nafikan. Kita tak nafikan. Tak nafi, tapi sebab ada orang cakap sedap. Okay. Dia membawa satu implikasi dia. Dia membawa satu implikasi. Dia kadang-kadang ada perbezaan budaya yang dibawa masih dikekalkan. Itu kita tak nafikan. Yelah, tak sebab boleh itu memang habit dia kan. Walaupun dia kita dah ni, tapi bila tak ada orang pantau, habit dia kan datang balik lah. Apa orang kata hard habit die hard. Hard habit die hard. Susah. Okey. Jadi kita harap kita harap yang mereka yang pengendali makanan, tak kira foreigner ke orang kita ke, kena be very very peka lah. Peka. Di sinilah kadang-kadang betul kita kata dia mungkin dah dilatih. Tetapi kadang-kadang disebabkan isu-isu gitulah, dia akan banyak kompromi itu. Inilah peranan pengguna yang boleh kita empowerkan. Dia tegur, kalau boleh tegur dulu. Kalau nak adukan dulu. Boleh adukan. Tegur dulu, adukan. Saluran yang betul ya. Betul. Para penonton sekalian, saluran yang betul. Jadi macam kita cakap tadi lah, kita harap premis yang viral tadi kan, kita katakan, kita cakap tentang gepuk tadi kan. Dia ni akan dia sepatutnya apabila premis sudah dalam standard yang tinggi kan. Kebanyakan premis yang dah cantik kan. Layout dia cantik semua dah kan. Dia lebih kepada amalan kita. Amalan. Dia ada knowledge. Betul, dia ada. Dia ada KAP tu, attitude. Contoh kan, practice tu, amalan tu yang penting. Dia kena ada juga elemen pemantauan supervisory yang kita rasa yang premis tu kena mainkan. Betul. Katakan itulah dia tak boleh nak semua mengharapkan kepada
kalau macam kes-kes gepuk ni saya tengok dia punya pengendali tu banyakkan budak-budak lepasan SPM, budak-budak yang agak budak-budak muda kan, sebab dia nak catch dengan dia punya kategori pelanggan dia tu yang budak-budak muda kan. Jadi kita mesti ada label-label supervisory yang memainkan peranan untuk memastikan kepatuhan kepada peraturan tu. Jadi betul. Jadi benda-benda macam ni kita harap boleh diperbetulkan lah kalau ada kelompongan ni. Saya rasa kita dah banyak dah cover lah sebab dekat contohnya kelompongan-kelompongan yang mana tu memang premis punya owner ataupun mereka yang mengendalikan kena ambil perhatian lah. Tak boleh semuanya harap nak untung je kan. Betul. Nak untung je, macam orang kata tengok dia macam contoh bila berlakunya sesuatu, kalau mungkin saya rasa TS pun boleh ulas. Kalau berlaku katakan sekarang bila kita cakap pasal gepuk kan, jadi orang akan tengok semua yang gepuk ni tak nak pergi lah. Macam tu dia effect orang-orang lain jugalah yang saya rasa mungkin kena ambil perhatian perkara-perkara tu. So jadi kan contoh yang katakan tadi kita kata selalunya lah macam orang kadang-kadang tadi saya rasa kita dah discuss bila TS mengatakan kalau nampak benda-benda tu, macam contohlah media sosial ni selalu bila dia nampak dia kata kedai ni tadi ayam gepuk dia lah. Sebab dia cakap pasal gepuk kan. Ayam gepuk dia padu sambal dia. Namun, dia cakap tu. Namun semalam aku nampak dia punya pekerja potong ayam tak pakai sarung tangan, pegang kain buruk, lap-lap, lepas tu pegang ayam. Kan? Jadi macam tadi saya rasa kita ulang balik lah. TS kata, satu boleh kita tegur. Dua, kalau dia tak nak dengar teguran, adulah. Adu pada SISPA lah. Tapi TS saya nak pergi, bukan masa ni mencemburui kita TS. Okay. Laju je. Cepat je macam dah nak habis dah ni kan. Okay. Saya pun dah dapat cue. Okay. Saya rasa mungkin ada satu lagi aspek yang saya rasa very simple lah. Yang ramai orang mungkin daripada zaman saya duduk dekat KKM ni, ada banyak tahun yang dulu sebelum COVID, kita ada satu kempen tu. Lihat bau atau hidu rasa. Dulu dia cakap dia lihat bau rasa. Bau kan, tapi sekarang bahasa dia lihat hidu tu macam bau boleh juga kan. Lihat hidu rasa. So macam mana tu TS, adakah benda tu masih lagi masih relevan? It's relevant lah saya rasa. Tadi kita bercakap tentang bagaimana kita nak empowerkan pengendali. Bagaimana kita nak empowerkan pengusaha, pengendali, ini adalah pengguna. Part yang pengguna. Pengguna ni kadang-kadang apabila makanan telah ada kat kita, kan, apa yang kita boleh buat sekarang ni? Inilah yang kita nak cuba meningkatkan deria yang kita ada. Betul. Itu last lah ni sebelum nak masuk ke mulut ni. Betul. Okay. Sekurang-kurangnya tadi kita dah empowerkan dah. Nak pilihlah premis yang bersih. Pilihlah premis yang ada best, contoh dia. Ada dia punya orang kata penggredan dia lah. Penggredan dia. Itu you dah guna dah. You punya saringan yang you buat. Tapi once you dah beli, you bawa untuk dimakan dengan bersama family ke, ajarlah anak-anak bahawa sekurang-kurangnya lihat dulu. Hidu sikit, rasa sedikit. Kalau makanan tu masih elok, teruskan. Makanlah. Apa yang berlaku kadang-kadang tu kan, kita tengok anak-anak muda lah, kebanyakan macam penuntut-penuntut di asrama, kita tengok. Kita dah ajar dah, dia tahu kemampuan ni, tapi mungkin dia lihat lapar kot. Dia rasa itulah menu yang terbaik. Menu yang ditunggu-tunggu kan. Jadi dia akan teruskan. Dia tak ada macam saringan tu, tak ada. Itulah. Dan dia berakhir dengan apa yang kita itulah AGE lah. Betul. Kadang-kadang lebih teruk pada tu. Kadang-kadang masuk ward kecemasan. Dulu kita jarang dengar, saya ingat Dr. N kan, kejadian keracunan yang menyebab sampai yang berakhir dengan kematian. Tetapi dengan dah 3-4 tahun terakhir ni kita tengok ada kes yang kejadian keracunan yang puding buih yang menyebabkan kematian. Ada yang kita dapati dalam roti john pun ada berakhir dengan kematian. Allahu Akbar. Kenduri di Kedah dulu yang ayam masak merah. Saya ingat ayam masak merah. Masa tu saya ada. Laksa kebuk berakhir dengan kematian. Jadi kita tak boleh kompromi, kita tak boleh ambil mudah lah benda-benda macam ni. Kita tak boleh compromise
benda-benda macam ni. Jadi Mm-mm. kita harap apa yang kita tekankan, konsep lihat, hidu dan rasa tu cuba amalkan. Dia simple je. Dia hanya kita Tengok, nak lihat tu tengok. tengok dia ada melekit basi tak? Ah. Tengok. Sedangkan kita ada bau makanan rosak tak? And then kita ambil sikit rasa, ada tak rasa-rasa yang pelik yang bukan kebiasaan makanan? Dia tak rasa pelik lah. Okey. Tinggalkan kalau yang tinggal. tak tu. Dia macam especially kalau macam katakan macam bihun lah selalu kan. Buka je dah bau. Lepas tu kadang-kadang ada separuh tu ada juga TS kadang-kadang kan dia mengambil risiko. Alah perut Kuat. tak mati pun makan, dia kata perut aku dia bahasa pula perut engkau perut apa, perut ni, lepas tu perut aku perut engkau perut British, perut aku perut Russia pula. Kata bukan soal tu lah, rasanya kena ada 3 perkara tu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat, hidu dan rasa. So ingatlah benda tu. Tak kira lah bahasa macam mana, tengok, bau, rasa. Janji buatlah 3 perkara tu sebelum masuk dalam perut ini. Betul. Itu yang penting apa ni, saya mungkin ada sikit lagi saya nak tanya jugalah TS tadi terlintas dekat fikiran saya kan. Macam bila kita cakap pasal lihat, bau dan rasa, ni tarik pelabelan. Macam mana kita pergi kedai, contoh 2 perkara saya nak tanya. Satu, selalu orang beli roti kan, roti. Kadang-kadang roti tu katakanlah hari ni hari ni berapa hari bulan lah sokok. Lepas tu tiba-tiba dalam roti tu kita tengok okeylah selalunya seminggu. Lepas tu hari yang kita ambil example lah, katakanlah 13 April tahun 2026 yang lepas. Lepas tu tiba-tiba 14 April kita pula macam tinggal sikit, tapi kita ni sayang kan, kita jadi kita macam macam mak-mak selalu tak apalah, ada lagi 6 keping ni lah, kita buat ada telur. Lepas tu kita buatlah roti telur kan, sebab kita tengok roti ni alah tak okey je lah, kita tak adalah nampak macam ada kulat ke apa kan. Jadi buatlah dengan telur tu, bagi anak makan kan. Contohlah, adakah itu amalan ni betul TS? Sebab saya rasa ramai orang yang macam luput 1 hari. Alah okeylah 1 hari je luput. Adakah macam mana tu TS? Macam mana kita nak advise orang? Sebab saya nampak perkara ni banyak berlaku. Sebab kita nak bukan menjimat, kita sayang pada perkara yang kita, and then ada orang kata alah bagilah burung mana nak makan pula TS. Itulah. Okey, dia kena pengguna kena bezakan. Dia ada kalau dalam tu dipanggil tarikh luput. Okey. Ada juga tarikh baik sebelum. Guna sebelum. Ataupun best before. Yes. Best before ataupun expiry date. Betul. Dia kena bezakan itu. Sebab makanan-makanan yang ada tarikh luput, selalunya dia akan berisiko apabila kita melebihi tarikh luput tu. Jadi saya bagi contoh yang bangkitkan tentang roti. Roti lah selalunya. Roti tu kadang-kadang kita nampak berkulatnya di atas. Kan? Dia kata aku potonglah kulat ni. Sayang kan? Sayang kan? Aku ambil bahagian bawah. Betul. Tapi dia tak tahu antara kulat tu risiko dia yang paling besar adalah mycotoxin. Jenis toksin mycotoxin yang telah ada di dalam tu yang kita tak nampak. Yang dia dah masuk meresap-resap tu tak nampak. Okey. Itu antara risk yang kita ambil lah. Kita buat, yang agak adakah berbaloi dengan kesihatan kita. Dengan itu. Kan? Jadi pada pandangan saya, kalau makanan tu adalah yang best before. Contoh dia kadang-kadang kalau best before ni makanan tu still boleh dimakan, tetapi dia quality wise dia sedikit jatuh. Itu adalah best before. Kalau macam expiry date tu guna tu, itu tak boleh lah. Better janganlah kalau gitu kan. Untuk yang produk-produk yang sebegitu. Itu pandangan inilah. Terima kasih lah. Sebab saya rasa penting tu, ramai orang yang masih tak dia macam half-half lah. Dia tak tahu apa benda yang kita nak kira macam nak buat apa, tindakan apa. Kadang-kadang sebab sayang makanan kan, jadi ada separuh orang kata, ada separuh juga yang kata buang benda tu, orang susah ataupun orang yang teruk, kulat pun orang makan kan kadang-kadang kan. Tapi kalau sebaiknya dalam masyarakat kita sekarang, kalau boleh janganlah kita amalkan
untuk nak makan benda-benda. Tadi go back kepada saya rasa lihat, hidu dan rasa. Jadi saya nak juga orang kata apa, mungkin rangkumkan balik kalau ada yang berjumpa apa-apa benda asing, pelik-pelik kan. Orang kata gepuk-gepuk juga. Kebersihan perlulah kita pastikan kebersihan jangan lupa. Gepuk-gepuk juga, kebersihan jangan kita lupa. Jadi kalau netizen yang mana pendengar di luar sana dapat tu, tegurlah dulu. Kita boleh rangkumkan sikit lah TS, tegur dulu pengusaha premis ke ataupun orang kat situ. Lepas tu kalau tak boleh juga, tak nak dengar cakap juga, ambillah gambar, hantarlah aduan, buat saluran yang betul. Jangan viral-viral tular-tularkan kalau benda tu akan memudaratkan banyak orang, ramai orang. Jadi sekali lagi saya rasa memang masa dah melebihi saya rasa. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TS Muhammad Syukur. Terima kasih sekali lagi daripada orang yang besar di program keselamatan dan kualiti makanan, dan satu untuk para penonton podcast Bicara KKM, Bicara Sihat kita. Satu sinergi di mana ini adalah orang kata peranan PKKM yang amat saya rasa luar biasa, yang mungkin ramai di sana tidak mungkin tahu secara detail, tapi hari ini kita bawakan TS Muhammad Syukur untuk explain dan juga berkongsi dengan kita. Terima kasih atas masa yang diberikan TS, dan saya harap insya-Allah kita boleh berjumpa lagi, boleh ada lagi sesi. Saya rasa sesi ini kepada saya juga sebagai moderator amat membuka mata kita bahawa peranan kita untuk yang paling penting call for action lah. Kita call for action dan daripada TS Syukur sendiri kepada pengusaha premis, kepada pembekal makanan, pengilang, dan juga of course kepada pengguna. So dengan itu saya rasa di sini kita akan akhiri podcast kita episod keempat pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada penonton-penonton dan pendengar podcast Bicara Sihat KKM yang setia daripada 1 jam yang lepas bersama saya, host Dr. N dan juga TS Muhammad Syukur. Dengan itu, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di sesi podcast KKM yang seterusnya. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.